Dengar cerita tengah panas kat kelas sebelah, ada anak murid yang throwback video lama cikgu kelas sana. Panas ya? Tak apa, kita kat kelas pemulihan ni tenang-tenang dulu. Yang baru masuk, sila ambil kedatangan. Hari ni kita nak buat tahu walik. Kalau korang biasa makan cireng, yang ni cireng plus tahu. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Untuk menu kita hari ni, kita akan pakai tahu kering yang goreng macam ni, yang biasa korang buat pergi kari tu. Untuk tahu kering ni, kita ambil gunting dan belahkan dua. Lepas tu kita terbalikkan tahu ni keluar. Isi-isi dalam tahu ni jangan buang, korang asingkan dulu. Bahagian kulit tahu ni lengkungkan keluar, dapat bentuk mangkuk macam ni. Lepas beberapa minit, banyak kita punya isi tahu dengan kulit tahu kering ni. Untuk bahagian cireng dia, dia perlukan dalam 1,5 cawan tepung ubi kayu. Lepas tu korang masukkan dalam 2 sudu tepung gandum, dan juga kita masukkan isi tahu yang kita telah asingkan tadi. Bahan-bahan segar macam potongan daun bawang, potongan cili besar merah dan juga potongan bawang merah. Semua bahan ni korang masukkan dalam tepung kita tadi. Lepas tu kita masukkan sedikit garam, sedikit serbuk perasa dan juga sedikit serbuk bawang putih. Kemudian kita masukkan dalam setengah cawan air panas dan korang proceed gaulkan dia. Kita nak tekstur yang agak pekat. Disebabkan kita pakai tepung ubi kayu, tekstur tepung akan macam slimy sikit. Bila 15 minit sebelum berbuka, barulah korang letakkan isi cireng ni dekat kulit tahu. Jangan goreng awal ya. Letak penuh-penuh sikit. Lepas tu kita boleh goreng dalam minyak yang panas. Korang balik-balikkan. Bila dah golden brown, korang boleh angkat untuk kita hidangkan. Korang rasa sebab apa kita kena goreng agak lewat? Sebab kalau goreng awal, takut nanti cireng tu jadi liat. So kita nak makan fresh-fresh, garing-garing, dia punya cireng tu masih chewy. Lepas tu kita makan dengan sos cili. Dan ni bukan saja untuk berbuka, untuk moreh pun boleh. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.